Jadi hadirin saudara-saudara muliakan oleh Allah, mahibur Nabi. Nah kedua untuk karena perdebatan langit je bumi. Langit je bumi kau berdebat, ada di pendapat kami nak boleh mulia. Kami nak boleh mulia. Macam langit nyolah nak mulia, kata bumi nyolah nak mulia. Jadi berdebat akan ukur kalah lah langit kau. Langit kalah. Kalah berdebat. Ya langit, apa tanda kau mulia? Coba kamu lihat. Di bumi ada seorang penghulu alam, junjung anak alam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kau ada tandiangnya ada. Nabi Muhammad kau tak ada tandiangnya apa? Tak ada tandiangnya apa? Kau Nabi Sayyidil Anbiya wal Mursalin, penghulu segala Nabi ya Rasul. Ada tandiangnya, nyo penghulu alam. Penghulu alam kau berarti ada nyo saya alam kau. Ada tandiangnya ni. Cuma kau kadang-kadang ada logam kaji sasek ini loh. Kajian tinggi lo pada Nabi. Tak sembahyang luhur ke boleh. Itu kaji sasek tu. Ya. Tak ada ukur suci kau dah lain. Itu kaji sasek tu. Demi Allah kaji sasek. Ni kan pepatah kalah doa. Ya pepatah. Panjanglah tinggi-tinggi. 6 pucuk jadi langkahi. Ya doh, mau dipanjang kambing itu alat tipu ni pucuk kecil je pucuk ada leh. Jadi lompek je leh masih ketua betul. Tetap pinggang. Ya. Betul ke bawahnya pucuk dalam kai je leh. Tak boleh leh. Jadi kau mengaji wak sangat Nabi itu kaji waknya. Bahan Nabi takah tulah wak. Ya doh. Jadi lebih pada itu. Itu mau kerja tadi kaji sasek tu. Berlebih itu nyaman. Dia sentiasa pada Nabi lokok takak je lihat lu terlalu itu. Jadi hadirin saudara-saudara muliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Atu Nabi Muhammad tu penghulu segala Nabi, pemimpin segala Rasul. Dah ada oleh dia Tuhan. Dah ada oleh dia Tuhan. Ya tahu? Jadi kalah lagi tadi ada undangan lagi. Ya Allah enggak sekali naik aja beliau tu kata ni. Enggak sekali dah. Dia kan ada Allah ke langit itu pada tanggal 27 Rajab dinaikkan ke langit. Majih ke ganda langit. Jadi dengan naiknya orang mulia, dengan naiknya orang mulia, langit jadi mulia Allah. Awak cakap pula sebenarnya kalau kau pingin awak mulia, awak berkah naikkan ustaz kata awak tu. Aduh. Dia jadi mulia aja nih anjing. Dia kepingin otoa berkah ke? Naikkan ungku huruf antan. Antan ni selipi. Iya, antan ke selipi. Dia kok diambil deh Tuhan beli apa kau? 2 hari je punya oto aja. Ya kan? Disita. Malang merah ni sudah kan? Ya. Mobil ini telah disita. Ungku jadi naik ada lagi. Naiknya cepet-cepet. Jadi berkah. Ya. Kalau bisa sekali-sekali kau bersuah wak disuruh kau dibasuan kuat pulang. Kuat tinggal di mudik kau kuat tinggal atau pulang. Dah sekadar basuh aja dah. Kadang-kadang basuh aja kata tu, basuh tu kata tu je aja. Sekadar je begini ya. Ya. Kalau bisa tibung kuat di rumah. Nah, ini ada ke rumah wak. Tu berkah. Tak untuk pak walau di kok sia-sia guru wak. Kan tu jadwal. Iya tahu? Berkah rumah wak tu. Jadi hadirin saudara-saudara, itu tadi naik Nabi ke langit untuk langit menjadi mulia. Sudah tu Nabi Muhammad tu nang ketiga makanya Isra Mi'raj pi mambiak gelar. Mambiak galai. Ya, Nabi Muhammad kok kan wisuda loh kok. Wisuda dari Allah. Gelarnya Habibullah gelarnya. Wisuda di langit. Di mana wisuda? Di langit. Jadi awak nan wisuda. Nanti buat apa? Di mana tu? Dengan hilir jembang kambanan. Nabi jadi langit wisuda. Kan ada kawan wisuda di langit dah. Atau akan dipengahan. Ya, dah balu nama bakang di
Di gedung apa tuh? Krisda, Purnama Yuda. Sina wisuda. Lu betulnya bengang terlain. Tapi kok di lagi we wisuda salut Jawa sana. Tapi nak mungkin kawak kok di lagi sana ketipoinan. Tuh hadirin tuh Nabi Muhammad tuh. Nak tertandingi Nabi Muhammad tuh dewa dak. Di lagi wisuda. Ali kita tiang tuh. Ya? Itu samporono nikmat di Nabi itu sadaya. Itu maka kata pun jangan ada jangan mengaku jadi Nabi lain. Dador lain tertandingi dewa lain. Dador ya. Kebetulan ada aja cili sedana tuh. Siapa dia tuh? Ya. Teka tujuan ditandingin atau wisuda aja di langit. Ya. Dador tandingnya terhadap Nabi Muhammad tuh. La samporono segala nikmat sinan tuh.